Adik Cindy tersayang, Aduh ya. abang sudah memaafkanmu. Abang tunggu tanggal kepastianmu. Aduh. Di hari itulah kita berjalan-jalan Dan bersua. Sekian dan terima kasih. Kalau 3 kali bayar sampai 70 Oh, enggak Pak. 300 dah Pak. Ambo mau lebih enggak mau lo kurang Pak. Pokoknya 300 3 kalian suah. Itu modelnya. 70 sampai sanggah ya. 5 lu dah sampai sangat Pak. 300 rumah kau mau jual dah dompet sangat mau kecil aja tadi. Mbak Aceh, ini senang kerja sama ibu. Alhamdulillah, senang, Bu. Gaji Pak ah, ini cepet ya. Alhamdulillah lah Ibu cukupan apa? Kalau apa Mbak ah? Ini aman. Mana batannya? Itu aman emang nah. Iya kenapa? Aku kan adolon, agak nakal-nakal lo gak sakit. Kalau yang Karajo dawak tu lah wak anggap keluarga, mamanya kasihan pagi cemburu-cemburu nak jalan ya. Ya kan mama kadang di rumah, kadang di luar. Papa yang ngaco kadang di cece guys. Tanyalah Cece, ada apa macam-macam nak do dan kan Cek? Aman, Bang. Pak. Bang Mbak lagi? Mbak. Oh, Pak. Kok kerumui apa? Palak karajo Pak. Ala karajo surang rumah. Angalah gua. Awak siap kerajo tu bata tanang awak sekolah. Boleh ada dua lah. Moi. Baca baju ke petang tuh, Moi. Oh, si Cindy. Ya Cindy itu. Awak lah SMS di telepon nak terima malam. So, telepon mah sabu aku di acara Indi tu ko Miko lah bersusah payah gua lah berjuang gua coba. Tu sabu di Cindy ko panjang kecil ke Cindy tu malam mah. Tapi lagi di balik gua. Aceh. Di balik Cindy ka. Agak macam lah. Jalan nak pandai maco suruh sama maco. Allah. Anggu lah mik tak kena mik. Si Miko nak pandai baca dah. Ya. Apa kau bisa masuk sapam? Pikiran dalam wak. Ya mik. Pakai juga kan. Daerah nak pasaran alam tu mik. Jadi kau mik Buat bacaan deh. Duduk tanah deh. Awak Cindy kah? Aceh kau. Abang Miko ter Terado. Kabua mik kah? Terkabua. Terkabua. Kok tangan alo Pak? Tangan awak tak kaku. Sekarang mui yo. Abang Miko ter kecil kau mik kan. Tarang mik kah? Terang aja. Dah, abang Miko terganteng gitu. Ganteng enggak? Yo, saya mik dah, celak ah. Awak benar cum. Di sana deh. Abang Miko terganteng. Sebelumnya Cindy minta maaf, Bang. Karena Cindy belum bisa mengasih tahu sama abang untuk acara Sunik Rasul kemenakan Cindy. Terima kasih Bang atas kadonya. Salam dari Cindy untuk abang Miko terganteng. Gantengnya senang dengan mbak kok minta maaf gini kok. Ya mungkin kok ada acara nan lain jadi sampai rumah kok maningga, orang sampai rumah kan nak tahu ada mek. Umur nak tahu mek. Kaluase, oh tu nak matian? Tak apa kok. Matian dulu.
tua. Kau di situ rumah mah. Yang mana? Yang mana kau tunjuk mah? Yang mana ya? Iko, Yang itu apa, Pak? Mah? Yang itu, Pak? Oh yang Iko. Iya. Tandang. Lihat lah dia. Bandai Moy. Boleh. Iya bandai Moy. Awak nak pandai man lebih nak pandai man baca nak pandai dah. Kundian lah. Jari wak tetagang mik apa? Kau balik kau. Iko lu buat dia gua. Iya apa? Cara kau. Piti sandai lu tinggalnya. Hah. Aku ancak jari wak aku mik. Awak kecen kau. Adik Cindy tersayang, Terus ya? abang sudah memaafkanmu. Abang tunggu tanggal kepastianmu. Terus Di hari itulah kita berjalan-jalan dan bersua. Sekian dan terima kasih. Salam dari Abang Miko Ganteng. Salam dari Abang Miko. Ganteng. Cedek dulu. Tunggu loh dari Abang Miko Ganteng. Iya, lain tak dari Abang Kerumui tu kan? Nah, dari Abang Miko lah. Ya, dari Untuk Abang Cindy. Miko. Untuk Cindy. Wak calena kami nak pandai baca dah. Yo, nak urusan ko nama wak tahu. Lah ada. Nak Kerumui tulisannya kan? Nak Miko, Abang Miko. Alun tu tipu le. Tunggu tak mah. Wak telefon developer lah. Apa nama? Developer. Developer. Halo. Halo, di Bapak. Ikaw wala tipu di lokasi di mana? Swasta wala di Periporo, di mana to? Oh, itu pa to, ada kota. Awak jalan na. Ya. Ada. Kau mati. Panjang saja kan. Oh, developernya, Pak. Iya. Ada mau tiba Pak? Yo. Assalamualaikum Pak. Jadi yang mau mah deh Pak. Kau kecil Kok. tadi ya. Ibu cari lah Bu. Kok ada orang ketujuh, kok ada orang kurang ya kan? Si kosan saya lihat. Ade, Pak cek sikok deh Pak. Sikok dan 2 busuk Pak. Jadi, Mbak caro rumah ke Pak. Itu yo pakai kepiang wali Pak. Kalau minta tu bangi orang kawak kok. Mau dia tu pesan ke orang kawak. Mbak mau dek kepiang ai. Mau dia kepiang. Kok ada Pak Biti ko Pak. Kok ada Pak Biti. Rumah ko mau jual 300. Tapi ambo 3 kali bagi ya. DP 70 lah. Kok ada Pak kepiang. Oh, tak kata. Ada tu model Pak. Kalau 3 kali bayar tu sampai 70 ai. Oh, enggak Pak. 300 dah Pak. Ambo nak mau lebih enggak mau kurang Pak. Pokoknya 300 3 kalian suah. Tu modelnya. 70 sampai sanggah ya. 5 lu dah sampai sangat Pak. 300 rumah kau mau jual dah. Dompet sangat mau ngecen aja tadi dah. Mau ngecen 300. Bapak ngecen sampai sangat. 3 kalian suh tu sampai sanggah jadi ya. Coba itu nih Pak. 150 lah. Ya. DP dah. Ya. 150 lah sekali lah. 150 lah. Ambo kan ngecen 300 nya. Tu DP 150 lah. Mampet sangat jadi dapat sembagang ai Pak. Pajakku terlampau cerdas itu tapi namanya tumpan tu ngene ya. Tak jalan. Jadi Mbak A cara awak aja DP 70 lah. Ya, guys 150 lah. Awak aja lah cuma 300 Pak. Oh, enggak bisa. Tidak bisa. Ambo perlu DP 150 dah lebih 1 piah aja. Muat tu je nak buat timur lah. Pokoknya 150. Iko ko ala MOU deh sinan di orang punya rumah. MOU lu baca lah tinggi lu baca aku lihat. Kini ka mangawak lagi ko Moy. Nana wak kerja lah selesai mek. Wak siap bersentong duit ko deh. Kerumui dalam palak je main wak jual awak bayi nak rumah nak palak apa. Apa sama ibu pulang tale mek? Buka gerbang kan ibu gua. Bayi nak cece di rumah. Ndak biarlah. Awak lakang lah. Coba nak. Ya. Kena mek. Di balik kau bawa deh. Oke. Yo. Aja pakak. Yalah. Entah apa-apa ya dapat lebih tiap. Yalah, ikut kau yang nasib banai lo mah. Tak apa-apa kerjanya. Alhamdulillah lah. Lang main dia. Emang gaduh aja. Iyalah, awak bayar 70 kini.
So, pembayaran kedua, Boleh suat lah. tu pembayaran ketiga, Boleh bisa jalan lah. Buat tiba lah lihat. kan hampir setengah jadi itu. Di malam pe sangat nama 50 tiga tuh nanya. Hampir setengah jadi itu mah. 5 datang 50 ah. Itu DP itu 50 mah. Itu udah bayan coba tamu 50 lah. Ansuran kedua 50 tiga tuh nanya. Bukan kecil DP 50 mah. Kok ada berapa tilu dah kau nyong. Udah boleh yang lain. Mama, anu aja lah, payah urusan orang mereka. Mesti. Iya lah ya. Nomor rekening patang. Yang patang. Jadi 50 lah. Iya. Itu kan cak tuh. Apa? Masuk. Oh iya. 150 aja. Tu boleh kok amanya. Beli mi onda ke. Tapi lah stek. Astagfirullahaladzim. Itu Iyo awak bayar onda ke. Lah mungkin awak jalan kaki awak jauh ada jungkin tu mah barang ada pak. Lagilah capek pak, suruh bayar pak. Loko awak mau kok kan? tanggung lo. Baru 10.000 kak kirim mereka. Lagi 10,000 ba. Ada tiket sama. Apa Dia lebih lagi baik, tu? 10,000 bagiannya kahai dah tu. Membeli ubi. Ayo bang teh. Kah? Barako lah moy. Mau 1,000 berapa? Kamu lihat kok sedih. Beli mi ai. Tapi tadi nak boleh lebih. Kau lah minta lo. Umahnya lah boleh lebihnya pak. Awak tu boleh lebih Tu awak kemari berjonda mah. Kecepatnya kaki. Tu mang kau jangan profesional lo tadi dibayar uang lebih takah kalau jauh kini dia model ikut lo jauh panjang lah. Jadi bah kau lihat dunda pak bitih kau. Kan Allah tu pasti lah tu lo. Mau 1,000 kau. Allah tu mah. Jadilah. Bayi lai. Si pak. Oi, sama. Oh pulang mah. Kau boy. Dapat kan senek gilo pada aku. Siapa? Kerja tadi pak? Tu balik pak? Kalau teton lah berasia. Kiu pada aku kan naik. Tu balik pak? Berdoa lah tu lo. Berdoa. Ya Tuhan, jauh lawak dari naurang takah tu padi yang mak bantu ada. Amin. Pakai amin lo pak. Bagaimana minat lo? Pak aduh. Tapi sudah berdoa. Ya. Lah tadi apa? Ke dalam apa? Langsung ke dalam je. Calian dulu bantu di luar ni. Cici apa tinggal? Tapi cik. Moy, tanya moy, ini makan moy. Telepon gua. Apa telepon gua? Makan aja dia. Halo pak. Halo, Ya pak. Mek. Ya pak. Josia rumah. Samu karumui pak. Kami halah barang lain. Kena pecat pak. Pindah lah becak tu semua yang tu. Pindah. Kami mau barang tu. Jombarari kok. Di mana tu gini di pak kok? Oh tu apa lu nanti tanya kau. Kalau orang kaya kau pindah, tidak bawa barang tu, badan sebatang je bawanya. Lah ke kami barang tu, baju segala macam. Apa i kami? Oh, Bu sawah. dia pak. Pak, Cici ada di mana? Kecak ni sekarang rumah itu. Tak pernah dulu si itu dong. Cece. Jangan doa. Daparan lu cece doa cepat. Adi pak. Alah. Ya pak. Oh kami juga rumah pak. Assalamualaikum. Salam. Nah, kecewa kena pecat awak tadi moy. Kecewa, iya lo seminggu kena pecat. Kemana ni kau? Tiba seminggu kena pecat. Terkejut awak ambil air di lekangan. Kami yang barang lai kecewa dipecat awak dia pak. Dewa terang lah turun. Batu jangan apa tele di kola. Puncak lah moy. Doa cepat ilai. Kami yang barang lai je. Awak pindah rumah je. Amin lah lemek. Moy, barang tu siapa? Ni orang kayu badannya berpindahnya. Jinyonya awak mama melin awak peceke awak. Berarti barang awak kami moy. Lah. Ya moy. Awak ikut perlu mereka. Ya, boleh. Halo. Alah di mana? Jalan ke jalan je lampu timbul pun je tadi agak sekong. Kau nak nampak.
Lamo sadu. Kau bantu orang yang buat apa deh kau sembarang aja. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Pak. Cak mah baru pak. Anta Allah balik dah pula. Cak lalu ada pak. Bilik ada tak panjang ke dalam bisa main bola ke kau dah teh kau bakal bunuh orang kau dah teh kau sembarang. Banyak kalau kau dah teh tu nanti. Dia kan itu ada ke rumah cak bila awak nak do. Ado tanang. Cik berdua je Mika. Cik seorang lah, Cik Pak. seorang. Cik kamar mandi, iya kan? Cik kamar mandi. Iya. Di tanang. Dua kamar ya, Pak. Hah? Dua kamar cik kamar mandi. Oh iya. Ade. Kabun nak do lah pak. Kau bantu ni seketik tu disuruh balik banyak lah. Kau nak kau merasa kau awak punya serai. Apa. Sebalik kau awak punya kau. Banyak kan aja. Itu lo kau bersih pak. Cak koyo sana kau lah. Tuh, awak pun kau bukaan gini kau gerbang ada Pak. Gerbang ikut atau gerbang mukut unyi sembarang aja. Jauh hewa tugas ni. Ikut awak aja dulu kan ya. Ke rumah Pak doy, Pak. Iya. Kodong mah pak. Gadang kan? Iya. Sebalik dalam situ juga kan? Lu masuk dalam. Cari ibu tu dalam tu ah. Ramai. Tolongan apa nak tolong? Apa nak wasiat tolongan? Gerbang nak do pak. Mangecik pada dempet. Pada cat. Buat dalam pak deh. Ya. Kau bunga Pak, moy. Bepetan.